Kita harus mengakui hakikat bahawa Datuk Seri Najib telah berada di dalam penjara selama 3 tahun. Saya dan kita semua tidak sanggup melihat Datuk Seri Najib terus berekok dalam penjara. Kuasa mutlak untuk memberi pengampunan adalah ke bawah Yang Maha Mulia, Yang Di-Pertuan Agong. Sahabatku, saat kita mula mengatur langkah, kau ada di hadapanku menunjuk arah. Dalam soal titah addendum, perkara ini adalah berada dalam bidang kuasa pihak yang bertanggungjawab. Oleh itu, semua pihak perlu menghormati proses serta undang-undang yang telah ditetapkan. Mahkamah menyatakan Datuk Seri Najib akan terus berada di penjara, menghabiskan baki hukuman beliau di penjara. Sebab so kalau kamu nak Menteri Undang-Undang ke nak Presiden campur tangan dalam sistem kehakiman, bukan sahaja Datuk Seri Najib dan nama tak boleh jadi baik, dia jadi lagi buruk. Sekarang masih ada orang percaya bahawa Datuk Seri Najib dianiai, difitnah. Kita nak pergi dekat Akmal Saleh pula. Akmal Saleh. Aku cari juga video dia dekat TikTok tadi. Aku tak jumpa. Dia langsung dia tak buat konten apa-apa. Dan bila aku masuk portal berita, Akmal Saleh minta apa yang ni? Portal berita ni tulis. Bentuk kerajaan guna alasan titah sekarang tidak sah. Bawa kata Akmal Saleh. Ada poster tu. Aku sambil buat live pun sambil duk swag TikTok tau. Duk cari ke poin-poin apa yang aku boleh share. Okey. Ini tadi. Ini semalam 17 jam yang lepas. Moga Allah pemudahkan segala urusan Datuk Seri Najib pada esok hari. Titah addendum. Okey, itu semalam. Kejap. Aku besarkan skrin sikit. Okey. Kita tengok pula apa yang ditulis lagi oleh Akmal Saleh. Ini 3 jam yang lepas. 3 jam yang lepas. Okey. Najib kekal penjara Kajang. Istana penjara Kajang. Oh, sekejap. Aku baca macam ni besar sikit. Okay. Titah Yang di-Pertuan Agong dikatakan tidak sah oleh mahkamah setelah disorokkan begitu lama. Walaupun pihak Istana Pahang telah mengeluarkan kenyataan yang titah addendum itu dikeluarkan oleh Sultan Pahang ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong. Bila nak bentuk kerajaan atas titah Yang di-Pertuan Agong menjadi alasan utama. Tetapi hari ini, titah pula dikatakan tidak sah. Rakyat mampu menilai. Man. Alasan mahkamah apa? Alasan mahkamah kata titah ni dibuat di luar lembaga pengampunan. Okey, lagi. Okey, lepas tu 2 jam yang lepas. Keputusan titah addendum Datuk Seri Najib sebenarnya mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Syafi'i. Okey. Apa Akmal kata? Jika ini pun kita masih nak biarkan, apa guna kita menjadi pemimpin Melayu Islam di tanah air ini? Lagi. Saat-saat ni pun dia post lagi. Disebabkan Yo Bi Ying ada post satu status dekat Facebook. Apa Akmal Saleh koyak tu lah. Okey, kita tengok Zat dekat posting Yo Bi Ying ni. Okey, Yo Bi Ying daripada DAP. Daripada DAP. Mana dia ni? Okey, inilah dia punya celebrate untuk hujung tahun. Celebrate untuk keputusan Najib pada hujung tahun. So, apa yang diresponkan oleh Akmal Saleh? Dia marah sungguh. Dia viral gila. 1 jam yang lepas, viral gila posting dia tau. Tu, 7,300 baru 1 jam posting. Okey, apa Akmal kata? Apa lagi yang perlu kita tunggu? Tarik je lah sokongan daripada kerajaan ini. Tarik je lah sokongan daripada kerajaan ini. Biar kita jadi pembanggang yang bermaruah daripada dihina dari puak-puak bebal ini. Saya minta semua perwakilan yang akan datang ke Perhimpunan Agong UMNO tidak lama lagi senada dan berani membawa suara rakyat akar umbi orang Melayu di bawah ini. Biar Perhimpunan Agong UMNO kali ini sekali lagi digegarkan dengan menjadi medan suara keramat orang Melayu. Jangan takut, jangan gentar. Nak pesan pada Yo Bi Ying juga, jangan lupa
Jangan lupa alasan satu lagi yang kamu meraihkan bagi tahun ini adalah parti kamu ditolak secara total di Sabah. Tak apalah, DAP pun tak pernah memerintah Sabah. DAP tak pernah memerintah Sabah. UMNO BN pernah memerintah Sabah, Man. Siapa lagi teruk, Man? Siapa lagi teruk, Man? Janganlah. Aku pun kena orang duk palikkan dengan keputusan Sabah lah apa semua. Aku rasa Sabah tu tak perlu. Sabah tu kalau DAP kan PS kosong pun tak apa sebab mereka tak pernah memerintah Sabah. Tapi UMNO BN pernah memerintah Sabah. So, janganlah. Kita tak perlu nak rawitkan dengan Sabah. Kalau PS kosong pun tak apa, tak ada masalah kan. Sebab PS tak pernah pun dapat tawan hati Sabah. Rakyat-rakyat Sabah. Tapi, itulah. Okey. Kita nak pergi pula soal Zahid Hamidi. Okey, aku nak bawa Zahid Hamidi dulu, baru aku nak bawa dengan peguam ni. Cina, dia ni Cina tapi peguam. Dalam Perdana Menteri Okey, marah ni. Marah ni. Timbalan Perdana Menteri campur tangan atau tukar ni, tukar tu, tukar ni demi nak membebaskan Najib Razak. Saya aku bawa yang ni. Aku nak bawa yang Zahid Hamidi dulu. Sebab kita boleh nampak kesungguhan Zahid Hamidi terhadap Najib Razak. Kita boleh nampak. Tapi biasalah. Sebab Zahid Presiden, Zahid Timbalan Perdana Menteri. Bila keputusan itu tidak menguntungkan geng-geng dia, siapa lagi dia nak bubuh selain daripada UMNO? Selain daripada Anwar. Presiden UMNO lah kena dulu. Okey, kita dengar dulu dan Harus mengakui aku share puisi yang dibaca oleh Zahid Hamidi. Zahid sebab apa dia ni aku tebak deklamasi puisi buat Najib. Hari ni boleh ulang sekali lagi lah kesedihan. Jom. kita harus mengakui hakikat bahawa Datuk Seri Najib telah berada di dalam penjara selama 3 tahun. Saya dan kita semua tidak sanggup melihat Datuk Seri Najib terus berekuk dalam penjara. Kuasa mutlak untuk memberi pengampunan adalah kebawah beli yang maha mulia yang berkuat agung. Jangan pernah pertikaikan kuasa yang begitu agung. Benar kita berdoa, benar kita mengharap, tetapi jangan desak, jangan tekan kebawah beli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung. Baginda tahu bila mahu membuat keputusan. Baginda tahu apa yang akan Baginda lakukan. Saya sebagai sahabat sejati beliau, saya tetap bersama-sama dengan beliau untuk terus memperjuangkan nasib Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Saya akan lakukan hingga ke akhir hayat saya. Saya amat-amat mengharapkan dan berdoa agar Datuk Seri Najib dapat diberikan pengampunan dalam waktu yang terdekat ini. Okey, ini kita dengar pula puisi. Kita dengar puisi daripada Zahid Hamidi buat sahabatnya Najib Razak. Khas buat Najib Razak. Gina, Uncle ada puisi yang bertajuk buat seorang sahabat. Sahabatku, saat kita lewati liku perjuangan ini, kau tebas denai dengan ketajaman fikiranmu. Kau atur gerak dengan tangkas langkahmu. Kau angkat darjat bangsa dengan kudratmu. Sahabatku, saat kita mula mengatur langkah, kau ada di hadapanku menunjuk arah. Kau tabah menahdai jemaah. Kau kukuhkan ikatan ukhuwah. Sahabatku, tak kala kau duduk di empuknya kursi kuasa, kau sentiasa bingkas berdiri membela nasib anak bangsa, dan kau pernah perah keringat menabur jasa ibarat lilin membakar diri menerangi gelita. Sahabatku,
Tiada yang lebih meruntun hati apabila mengenang pada saat dan ketika ini. Dirimu terkurung di sebalik jeriji besi, bertemankan tembok dingin dan sepi, mengundang resah dan rindu kami akan sosok tubuhmu yang sering menemani. Sahabatku, sebagai bukti sahabat sejati, kau ikat diriku dengan ikrar dan janji. Ku susun langkah dengan bestari bagi memastikan engkau kembali bersama ke pangkuan kami. Moga terbuka semua pintu hati. Moga usaha kami diredai Ilahi. Takbir. Itulah antara sahabat dengan sahabat. Sekarang ni saat-saat aku duduk layan TikTok sebelum aku live tadi kan, aku duduk layan TikTok, memang orang UMNO sendiri punya live, orang yang sebelum ni sampai tahap apa tau? Sampai tahap apa tau seorang tu kan? Yang macam dia kata, geng-geng PKR, aku tak mau berkawan dengan hampa jangan main naik room aku tak mau sembang dengan hampa selagi hampa tak keluar daripada PKR. Sampai tahap tahu tu tau, nak putus hubungan tu. Dan Akmal Saleh pula lebih kurang macam tu lah kan. Lebih kurang lah ayat-ayat dia tu. Kan, sehingga Ubud nak minta keluarlah daripada kerajaan, tunggu apa lagi? Kan? Dan ada pihak duk kata, weh itu kan titah agung, titah. Ya, memang titah. Titah dalam pengampunan, hanya di dalam pengampunan sahaja. Di dalam lembaga mesyuarat, lembaga pengampunan sahaja. Itu je. Tapi dibuat di luar. Dan yang di-Pertuan Agong cakap apa? Tengok ni. Apa yang mantan yang di-Pertuan Agong cakap? Mantan yang di-Pertuan Agong cakap. Wahai orang-orang yang kami tahu hati hampa agak terluka, kecewa dengan keputusan hari ini. Kita dengar apa mantan yang di-Pertuan Agong cakap. Titah addendum di bawah proses undang-undang. Sila hormati. Addendum. Perkara ini adalah berada dalam bidang kuasa pihak yang bertanggungjawab. Dalam soal titah addendum, perkara ini adalah berada dalam bidang kuasa pihak yang bertanggungjawab. Oleh itu, semua pihak perlu menghormati proses serta undang-undang yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan ataupun retorik. Saya menyeru kepada semua supaya berpegang teguh pada nilai kejujuran, amanah, saling menghormati dan bersikap terbuka dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan semangat ini, insya-Allah, negeri Pahang akan terus menjadi negeri yang harmoni dan sejahtera, insya-Allah. Itulah titah yang di-Pertuan Agong. Titah yang di-Pertuan Agong. Ini masuk portal berita ni bulan Februari hari tu. Kan kecoh-kecoh hari tu. Kan video ni, ucapan ni, ucapan mantan yang di-Pertuan Agong, Sultan Pahang ni, dia dah cakap dah hampir 1 tahun dah. Kan, tapi itulah biasalah. Ini pula dia bercakap di hadapan pemimpin UMNO nombor 1 negeri Pahang. Ni Menteri Besar Pahang. So sebab tu kita tengok Menteri Besar Pahang dia tak terpaling sangat pun. Dia fahamlah kan. Tak apalah, serahlah kepada macam mahkamah. Dan hari ni mahkamah dah buat pengesahan. So apa kata Zamir Ibrahim? Saat-saat aku cek, Zamir Ibrahim ada keluarkan satu video. Zamir Ibrahim ada keluarkan satu video je. Jom kita layan, tengok apa yang dikatakan oleh Zamir Ibrahim. Alamak, aku kena refresh sekejap. Aku refresh sekejap. Apa yang dikatakan? Alamak. Okay. Zamir Ibrahim. Apa yang dikatakan oleh Zamir Ibrahim saat-saat ni? The Black Monday. Black Monday. Okay. Okay.
The Black Day for Malaysia. Oh, disebabkan Najib hang tutuh Malaysia tu weh. The Black Day for Najib Razak. Saya hari ni agak panas sedikit kerana itu saya minum kacang soya bagi sejukkan suhu badan saya. Tuan-tuan dan puan, hari ini keputusan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur amat mengejutkan kita dengan keputusan mahkamah menyatakan Datuk Seri Najib akan terus berada di penjara, menghabiskan baki hukuman beliau di penjara. Sebab hakim menyatakan Agung yang lalu, Agung yang ke-16 tidak mengikut tata kelola yang betul ketika mempengerusikan Majlis Pengampunan Diraja suatu ketika dahulu waktu Tuanku menjadi Agung yang ke-16. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, 22 Disember 2025 adalah hari gelap Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai The Black Day for Malaysia. Itu saja yang saya nak cakapkan, iaitu The Black Day for Malaysia. Assalamualaikum. Ya. Tak ada siapa-siapa pun yang kebal undang-undang. So bila dah dibawa ke mahkamah, mahkamah pun adalah proses dia. Kan mahkamah pun ada proses dia, mesti akan ada wakil daripada mahkamah. Kemungkinanlah, aku tak pasti, mungkin wakil daripada mahkamah pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong ataupun pengawal kepada Yang di-Pertuan Agong. Soal tanya ni betulkah? Kan, betulkah dibuat di luar mesyuarat? Mungkin mahkamah pun pergilah panggil wakil lembaga pengampunan juga nak mengesahkan. Dan pengesahan yang dibuat, pengesahan yang disahkan oleh mahkamah hari ini, soal titah addendum tahanan di rumah itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong di luar mesyuarat kabinet. Kita dah khatib 5,000 kali dah di luar mesyuarat kabinet. Tapi biasalah kan. Diorang ada tafsiran diorang, fahaman kita ada tafsiran kita. So aku nak bawa dengan apa sama-sama. Jom kita pergi tanya ChatGPT. Ada makcik ni duk tunggu aku tadi lagi. Kita tanya ChatGPT. Soal Najib ni, lepas tu kita pergi ke soal peguam yang orang UMNO nak Zahid Hamidi Anwar campur tangan membebaskan Najib Razak. Okay. Aku tak pasal kecil kan lah. Aku tak takut YouTube kacau nanti. Okay. Hai ChatGPT, bolehkah bagi tahu dekat saya pasal keputusan Najib Razak pada hari ini? Najib tidak boleh balik ke rumah dan kekal berada di penjara. Baik, ringkasnya, pada 22 Disember 2025, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menolak permohonan Najib Razak untuk jalani hukuman di rumah. Jadi, beliau akan terus kekal di penjara Kajang sampai tarikh pembebasannya pada Ogos 2028. Peguam Najib kata mereka akan buat rayuan dan ini juga berlaku sebelum keputusan lain berkaitan kes 1MDB diumumkan. Okey, kenapa Najib tak boleh balik rumah? Ini tidak adil. Kenapa Najib tak boleh balik rumah? Biasanya, dalam kes-kes macam ni, keputusan mahkamah dibuat berdasarkan undang-undang dan hujah yang dibentangkan. Dalam kes Najib, mahkamah mungkin merasakan alasan untuk jalani hukuman di rumah tidak cukup kuat atau tidak memenuhi syarat tertentu. Jadi, mahkamah putuskan Najib perlu kekal di penjara mengikut hukuman asal. Memang kadang-kadang nampak macam tak adil bagi sesetengah orang, tapi itulah keputusan yang dibuat mengikut proses undang-undang. Benarkah alasan mahkamah titah addendum ini dibuat di luar mesyuarat kabinet? Mahkamah memutuskan bahawa titah tambahan yang kononnya membolehkan Najib Razak jalani hukuman di rumah itu tidak sah sebab ia dibuat di luar mesyuarat yang sepatutnya. Jadi, Najib kena terus kekal di penjara Kajang sampai tarikh pembebasannya pada Ogos 2028. Hakim menegaskan keputusan pengampunan memang kena ikut prosedur perlembagaan, bukan sewenang-wenangnya. Okey, ada peguam-peguam kepada Najib Razak bercakap dengan keputusan hari ini, sebab ini adalah titah daripada Yang di-Pertuan Agong. So, Peguam Najib Razak mengatakan dengan keputusan mahkamah hari ini telah mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Benarkah begitu? Ceritanya, Peguam Najib Razak memang ada berkata bahawa keputusan mahkamah hari ini seolah-olah mengurangkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebab perintah tambahan yang sepatutnya membenarkan Najib jalani hukuman di rumah dianggap tidak sah. Mahkamah kata keputusan itu dibuat sebab perintah tersebut tak dibincang ikut prosedur yang betul. Jadi ada sedikit perdebatan tentang bagaimana kuasa institusi diraja berperanan dalam hal ini.
Okey, saya nak tanya bagi soalan yang terakhir lah. Apa yang membezakan pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengampunan Najib Razak? Secara ringkas, perbezaan utama adalah pada proses dan konteks dalam kes Anwar Ibrahim. Pengampunan beliau pada 2018 diproses melalui lembaga pengampunan dengan prosedur yang jelas dan diumumkan secara terbuka sebagai satu tindakan rasmi, khusus selepas perubahan politik pada masa itu. Manakala dalam kes Najib Razak, permohonan pengampunan atas sebarang addendum yang cuba digugat nampaknya dipertikai dari segi proses dan tidak mengikut prosedur yang dianggap sah oleh mahkamah. Jadi perbezaannya terletak pada bagaimana proses pengampunan itu diuruskan dan diluluskan secara rasmi. Okey, saya dah tak ada soalan apa-apa. Lagi kalau saya dapat idea, saya akan jumpa ChatGPT balik. Jangan lupa, tunggu saya tanya. Baik, tak ada masalah. Bila-bila saja awak ada idea atau soalan, saya sedia membantu. Saya tunggu saja. Okey, ChatGPT nak pergi lawat Najib Razak tak dekat penjara Kajang? Kalau saya boleh, memang seronok juga. Tapi sayangnya saya ni cuma ada dalam dunia maya saja. Jadi saya tak boleh nak melawat sesiapa pun secara fizikal. Tapi apa-apa hal, saya sentiasa ada di sini kalau nak sembang. Okey, bye-bye. Okey, itulah ChatGPT. Kan? Kalau ikutkan tadi aku nak tanya macam-macam tapi tak patut ya. Okey, so sekarang itulah keputusan mahkamah. So hari ni orang-orang UMNO, geng UMNO Jalan Solo. Oh, dia pun punya tutuh ni kan macam Akmal Saleh jugalah kan. Keras. Kita dengar apa yang peguam ni kata. Perdana Menteri Apa peguam ni kata? Minta timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri campur tangan. Dan Menteri campur tangan. Kita dengar respon pendek dah. Ni timbalan Perdana Menteri campur tangan, tukar ni tukar tu. You ingat itu adalah fair trial tak? Datuk Seri Najib dilepas dan dibebaskan, orang kata dia lepas bebas bukan sebab dia tak salah, dia lepas bebas sebab campur tangan UMNO. Ini lagi buruk kepada Datuk Seri Najib. So apa yang kamu nak Presiden UMNO Menteri Undang-Undang lakukan? Menteri Undang-Undang tidak boleh campur tangan. Takkan dia nak ada core AG buat macam ni, core hakim, tak boleh. Menteri Undang-Undang dia hanya menjawab bagi pihak agensi-agensi, contohnya bagi hak undang-undang ke Attorney General di parlimen. Itu saja kerja dia. So kalau kamu nak Menteri Undang-Undang ke nak Presiden campur tangan dalam sistem kehakiman, bukan sahaja Datuk Seri Najib yang nama tak boleh jadi baik, dia jadi lagi buruk. Sekarang masih ada orang percaya bahawa Datuk Seri Najib dianiaya, difitnah. Okey? Kalaulah UMNO campur tangan dalam sistem kehakiman dan Datuk Seri Najib dilepas dan dibebaskan, siapa akan cakap? Satu dua yang cakap, dia dilepas dan dibebaskan sebab campur tangan politik. Inilah benda yang kita benci pada 2018. Sebab ada campur tangan politik dalam pelantikan KPSPRM dan sebagainya. Benda dari macam ni, takkan kita nak buat benda yang kita tak suka? Ya, itu je. Kalau ada campur tangan, ada pula nama Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Bukan setakat Zahid saja, bukan setakat Najib je kata. Yang parti reformasi, parti reform ni, wallahualam. Dan lepas tu pula bila macam Najib dah duduk rumah, Anwar pergi melawat Najib pula. Najib boleh keluar daripada rumah pula, boleh pergi pejabat Putrajaya pula. Dapat lantikan pula. Dan Najib Razak tu dia dituduh sebab terbukti ada duit masuk dalam akaun peribadi. Duit SRC International.